Bintang kecil yang belajar menjadi hebat. Ini Bintang. Bintang seorang budak kecil yang ingin menjadi hebat. Tetapi, ada dua perkara yang Bintang selalu rasa susah, mengikat tali kasut dan memanjat tali yang tinggi. Bab 1. Sepatu pertama yang diikat sendiri hari ini, Bintang mahu cuba mengikat tali kasut baharunya sendiri. Dia menarik nafas panjang. "Saya boleh," katanya sambil memulakan cubaan pertama. Cubaan pertama gagal. Laces itu menjadi seperti cacing yang bergumpal. Bintang merengus, tetapi dia ingat, cuba dulu, baru minta bantuan. Cubaan kedua gagal lagi. Kali ini, hanya satu gelung yang terbentuk dan gelung itu terlerai sebelum sempat diikat. Bintang hampir mahu memanggil ayah. Bintang tarik nafas lagi. Dia teringat cara ayah mengajar, silang dan tarik. Perlahan-lahan, dia buat gelung, lalu masukkan ke dalam lubang tali. Dan berjaya. Dua gelung kecil, tegak dan kemas. Bintang melompat gembira. "Saya buat sendiri." Dia sudah lulus, bab pertama menjadi hebat. Bab 2. Melangkah keluar dari zona aman keesokan harinya di sekolah, tiba giliran aktiviti memanjat tali. Tali itu tergantung tinggi di gimnasium seperti ular gergasi. Perut Bintang berdebar-debar. Cikgu Azlan melihat keraguan Bintang. "Bintang," kata cikgu dengan lembut, "keberanian adalah tetap mencoba meski takut. Cuba panjat satu langkah kecil." Bintang memegang tali. Tangannya rasa licin. Dia menggunakan kaki dan tangan naik 1-2 langkah kecil. Bintang tidak tinggi, tetapi dia sudah di atas paras tanah. Dia melihat ke bawah. Keberanian tumbuh dari langkah kecil. Bintang tahu dia tidak perlu sampai ke atas hari ini. Dia sudah mencuba. Bintang turun dengan senyum lebar. Dia sememangnya bintang kecil yang hebat.